Kekuatan kepada kewangan yang kokoh sehingga kaya bukan gaji yang besar tuan-puan, tapi pada dua. Pertama, ilmu, dan kedua ialah menabung dulu. Dengarkan perkongsian daripada Tuan Muhammad Zulkifli Syafi'i, iaitu penulis buku Misi Bebas Hutang dan Wang Emas. Banyak orang hadapi masalah kewangan ni, dia fikir masalah kewangan ni sebab gaji dia kecil. Sebenarnya bukan sebab gaji kecil, sebab dia tak ada ilmu. Gaji besar, masalah kewangan lagi besar. Saya cerita tuan-puan sebab saya banyak pengalaman. Saya educate masyarakat tentang kewangan dah 16 tahun. Saya dapat banyak feedback. Orang yang income besar, masalah kewangan besar. Tapi kalau kita ada ilmu tuan-puan, pendapatan kita tak sebesar mana, kita serba cukup. Jadi ilmu yang saya sampai ni praktikal. Sebab saya dah lalui proses susah, duit income tak cukup, hutang banyak, kos sara hidup naik mendadak. Saya anak 8 orang. 8 orang maksudnya tanggungan saya banyak. Isteri suri rumah, tak ada pendapatan. Jadi saya tahu struggle tu. Nak menabung tak cukup duit, saya tahu. Kadang-kadang bila saya cakap kena paksa menabung, oh encik boleh lah sebab encik kaya. Tak, saya menabung bukan waktu saya kaya, sebelum saya kaya. Waktu saya kira-kira duit tak cukup. Kira-kira duit tak cukup. Tapi bila saya belajar ilmu tentang kewangan, saya baca buku-buku kewangan Tuan Azzi Ali, daripada situ saya faham, lagi tak menabung, whatever good reason, tak akan kaya. Cakaplah ekonomi tak okey ke, salah bos ke, salah kerajaan, tak menabung tak akan kaya. Dan tak ada siapa yang bertanggungjawab jatuh bangun kewangan kita kecuali diri kita sendiri. Jangan mengharap simpati siapa, 100% tanggungjawab kita. Tak belajar tak ada ilmu, tak menabung tak jadi. Bila saya dah ada ilmu, oh saya dah start menabung. Memang tak ada duit tuan-puan, tapi sebab pakar cakap menabung, menabunglah dulu. Paksa dulu. Dapat gaji, paksa dulu menabung. Tabungan pertama saya RM20 lah, dah tak ada duit. Itu je mampu RM20. Maksudnya saya tak mampu menabung walaupun RM1 saya. Tapi saya mulakan dulu. Bila start menabung tuan-puan, gaji cukup tak? Belanja cukup tak? Tak cukup. Menabung tak cukup. Tak menabung pun tak cukup. Tapi at least saya menabung. Korek balik. Tak apa tuan-puan korek balik. Sebab kita korek balik tabungan dengan penuh rasa bersalah. Betul tak? Lama aku dah menabung, keluarkan balik bersalah. Kita korek pun kita fikir panjang tau. Berbelanja duit tabungan dengan rasa bersalah. Tapi kalau kita tak menabung, kita belanja duit yang kita ada tanpa rasa bersalah.